final trailer Pewaris Susuk. Let's go. Susut mula menolak. Tapi jangan khawatir, Mbah akan kembalikan. Oh, Sarimah. Awak dari agensi pembantu rumah kan? Saya minta maaf ya sebab terpaksa bawa anak saya sekali. Tak apa, tak ada masalah. Seri tu kenapa? Ustaz kata kena buatan orang. Yang lawa tu, yang baru sampai tu. Cukup saja. Semua dalam rumah ni hak aku. Kalau kau tak nak jadi macam Seri, lebih baik kalau kau keluar sekarang. Sakit. Seroja. Tapi saya tak berniat jahat. Kau nak anak kau mati. Dia takkan berhenti sampai kamu mati. Janji kita sumpah setia. Final trailer Pewaris Susuk, dan aku boleh cakap aku tak tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Macam aku tak nampak siapa yang baik lah. Masing-masing macam nak ambil kesempatan. Based on trailer lah, aku rasa filem ni akan meletup lah. Satu, dia punya artis semua memang top notch lah. Artis yang bergrade A macam Roshamno, Karimah, Ala Iman, Abon. And then dia punya prop, keseraman tu dia real lah. Paku tercocok tu menyilukan. Dia seram tapi dia tambah seram yang mengerikan yang menyilukan. So aku tak sabar nak tengok kat Power Ground nanti. Let's go. Apa komen korang? Aku Syah Rubio. Bye.